Hi everyone, Assalamualaikum. Welcome back to our podcast. We are Chatterbox Trio. Kali lagi kita ada guest yang Hangat. sangat hangat, sangat panas. Betul. Sangat Ya. sensational. Dan diminati ramai. Ya betul. Betul juga. Kita banyak dapat komen daripada Betul, guest ni. Sekarang saya nak selamat kembali pada Dr. kasih. Ahmad Ramdan bin Zainuddin. Zainuddin. Welcome back, Terima Dr. kasih kepada before kita on start, today actually kita nak buat something yang secara santai. Kita ada kita buat Q&A bersama Dr. Ahmad. Betul. So it can be very broad lah. We ask about everything. Tapi sebelum kita start kepada question kita orang, kita nak recap dulu Betul. episode yang sebelum ni. First episode yang kita buat dengan doktor. First episode yang kita I just before kita tanya pada Dr. Ahmad, I also want to macam give a bit of input lah dengan kita punya komen semua. Macam mana, okay lah, I think komen kita semua okay. Tak apa. Tapi except yang macam I nak bagi a bit concerning that some people feel that without stigma, kita macam menggalakkan gaya bebas ni. Faham tak? Sexual Bebas ni. Sebenarnya bukan sebenarnya. Kita bercakap pasal Betul. perlindungan HIV, PrEP, obat PrEP, HIV, ujian semua tu. Just saringan. Bukannya untuk nak menggalakkan Betul. seks Betul. rambang ataupun seks tanpa perlindungan. Ya. Tujuan kita bercakap tu Kita nak untuk educate. dan Yes, juga memberi macam perlindungan, awareness kepada orang yang memang dah sexually aktif. Ya, betul. You know, I mean bukan kita nak menggalakkan benda tu. Ini memang orang yang memang dah secara aktif secara Correct. seksual. For Betul tak? me I rasa it's not too late for them yang sexually active pun untuk pergi ke jalan, bukan nak ke jalan betul. Let's say lah you ada dapat sakit chlamydia ke HIV ke, it's not the end of the day. It's not the end for you. There are still Ada rawatan. ada cure, ada ubat, but you just have to seek for it. Correct. So we are here with a doctor. Memang legit doktor. Memang kita cakap we can help you. We are here to help you. So sebab tu kita buat episod yang lepas tu. Betul. Tapi yalah, kita dapat juga banyak kecaman. Betul. Dapat juga banyak orang komen kata kenapa perempuan cakap macam ni, kenapa bukan lelaki-lelaki, tak malu ke. Dah tu dia adalah cakap kenapa, apa itu masturbasi. Please, you guys are adult. Kita rasa kita orang punya audience are basically more adults. So just be professional lah. Faham lah. Itulah I cakap pasal yang people always talk like macam we should stigmatize this. The topic to me macam ibarat macam pakai seat belt. Kita pakai seat belt tu bukannya macam nak suruh orang drive lagi laju. It's actually macam nak mengurangkan risiko kalau kemalangan tu taklah teruk sangat. Ya, betul. Tak? So doktor, boleh tak bagi komen menyeluruh pasal just menyeluruh pasal yang episod sebelum ni, sebelum kita actually tanya soalan lah. Okay, so sebenarnya apa yang saya lihat juga kan, komen-komen kan, feedback kan yang diterima. Alhamdulillah ada feedback yang open, feedback yang boleh terima kan. Malah kalau kita tengok pada yang macam likes tu kan, saya rasa tu adalah satu positif. Positive things, okay. Positive things yang mana nampak awareness tu sampai pada mereka. Betul. Yang itu penting kan. Sebab ramai orang bila kita share perkara-perkara yang berkaitan dengan yang saya share sebelum ni dalam podcast yang pertama tu, ramai yang tak tahu. Okay, tentang misalnya tentang HIV yang dirawat boleh kahwin. Ramai yang tak tahu. Ramai tak tahu. Yang comment on that particular statement actually. Betul, Ramai tak betul. tahu. Ramai yang tak tahu. Ramai yang terkejut. Betul. Okay, malah ada yang cakap saya saja nak menyedapkan hati. Betul. Pun ada juga yang macam tu. Kan? Yang itu masih belum faham lah penerangan masih belum mungkin. faham. Ya. Kalau saya boleh bawakan bukti, kajian, okey, Or maybe record testimony. kan, banyak sangat saya boleh bawa. Okey, tapi benda tu bukan baru. Betul. Rawatan HIV yang berkesan boleh mengelakkan daripada ditransmit kepada pasangan benda yang dah sedia ada wujud lama. Okay. Tapi Bukan ramai baru-baru tak tahu. ni je. Ramai tak tahu kan. Tapi benda tu sebenarnya
satu education awareness yang baru, saya nampak tu satu positive side lah. Okay, ramai orang tahu ya. Tapi ada juga yang secara generalnya saya nampak macam agak go against, okay, malah menganggap benda tu bawa kepada benda yang lebih buruk kan. Lebih negatif, macam menggalakkan kan. Salah tafsir sebenarnya. Salah tafsir kan. Tetapi macam Shakira cakap tadi tentang seatbelt kan, sama juga. Okay, kita bagi perlindungan daripada seseorang kepada seseorang yang aktif secara seksual daripada dia dapat benda yang lagi disaster, iaitu HIV. Okay, kita bantu dari segi itu, dari segi perubatan tu. Okay, untuk pastikan takkanlah orang datang kat kita terus cakap kamu kena bertaubat, kamu kena tinggalkan semua benda tu serta-merta. Dia tak akan terus menerus macam tu. Kita manusia, kita akan ada masa untuk kita pulih, untuk kita lalui. Ada proses yang betul, ada proses step dia, by step, by step dia. Okay, daripada segi perubatan, kalau kita terus cakap macam tu, dia tak akan datang dah kat kita. Betul. Okay, dia akan datang kepada doktor yang tidak ada stigma, yang boleh bersedia untuk bantu dia, follow up dia untuk bertambah baik. Pada waktu yang sama, mencegah dia daripada mendapat HIV. Yalah. Okay, jadi kalau kita biarkan dia saja macam tu, bagi PrEP bukan bagi gula-gula. Bagi gula-gula, pergi main. Bukan macam tu. Dia ada follow up dia. Dia ada pertemuan semula dengan doktor. Setiap kali pertemuan, kita akan assess behaviour. Behavioural change kita panggil. Macam mana addiction From the dia. first moment they met you, for example, ada changes tak? Ada changes dia normally tak? week by week doktor? Selalunya 3 monthly. 3 monthly kan. Jadi kita bukannya bagi pergi main jauh-jauh. Bukan macam tu. Itu tanggapan orang. Bagi ubat tu dah pergi main jauh-jauh. Tapi kita akan bagi dia limit. Okay, 3 bulan saja. Untuk dia datang, top up balik, kita akan assess dia. Behavioural kan, dia punya psychological macam mana, kalau dia ada addiction macam mana. Secara jujurnya, ramai yang datang, yang nak sambung PrEP ni semua ni, mereka yang nak berubah. Okay, tapi mereka ni dalam kehidupan kepompong yang sukar untuk mereka keluar. Dia perlukan bantuan. Bantuan psychological, bantuan-bantuan lain. Jadi itu yang kita nak bantu mereka sebenarnya. When they watch this episode, dia boleh dengar another apa orang kata overall brief from Dr. Ahmad again about this, supaya dia orang tak salah anggap dengan apa yang kita cuba. Kita bukan nak menggalakkan, terangkan before. Kita bukan nak menggalakkan hubungan seksual secara bebas. Tapi kita nak kita nak beri pilihan lah, pilihan yang ada kat luar sana. Nak bantu mengurangkan penyakit ataupun membantras penyakit daripada terjadi. Kan? Betul. So that's good. Okay. So Seri, kita I think ada soalan daripada kita punya listeners kan, ataupun our watchers, our audience. Boleh bacakan. Ini soalan pertamanya, doktor. Okay, dia tanya, saya nak tahu jika kalau seseorang itu kena HIV dan dia ada pergi rawatan setiap 3 bulan, tahu kat mana, serta dia akan kena AIDS ke? So kalau dia dapat rawatan kaunseling, akan dapat AIDS tak? Okay, AIDS ni adalah fasa akhir HIV yang tidak dirawat. Okay. Jadi tak semua orang dapat HIV, besok tu dia dapat AIDS. Tidak. Okay. Jadi AIDS adalah fasa akhir. Jadi dengan teknologi moden, rawatan moden sekarang, mereka yang ada HIV yang mendapat rawatan dan dia makan ubat secara tetap tanpa tinggal, okay, seawal 3 ke 4 bulan, okay, dia sudah mencapai tahap yang mana dalam virus HIV tersebut tak dapat detect. Undetectable viral load. Jadi bila dah undetectable, dia akan hidup sama seperti orang biasa yang tak ada HIV. Sama. Okay. Cuma bezanya dia kena makan ubat je lah. Kan, setiap hari kan. Jadi untuk dia dapat AIDS tu memang mustahil lah. Okay. Jadi dengan syarat dia makan secara konsisten ubat dan rawatan. Kalau dia cakap follow up 3 bulan, itu dah sangat bagus lah. Bila dah stabil, dia akan jadi 6 bulan. Bila dah stabil, mungkin jadi setahun. Tapi ubat tu akan stop at one point, right, doktor? Ubat tu dia akan teruskan seumur hidup. Dia macam ubat darah tinggi lah. Betul. Tak ada bezanya dengan orang yang kencing manis. Dia kencing manis. Hypothyroid pun makan sampai mati tau ubat. Betul. Jadi apa bezanya, kenapa kita kena ada stigma pada mereka yang HIV yang makan ubat seumur hidup? Padahal orang yang dikencing manis darah tinggi pun seumur hidup. Ada banyak lagi penyakit kan. Ada penyakit jantung lagi lah. Mungkin 10 jenis ubat. Betul. Tapi pada diorang mungkin bila kau ada HIV ni hina.
Yalah, dia sebab cara dapat stereotype punya lah. pandangan Dia macam actually. you're bad person, that's why you have HIV. Tapi I nak bagi contoh lah Contoh sebenarnya tak semestinya orang dapat HIV ni orang yang sexually active. Sometimes diorang ada satu orang ni mungkin main dengan 100 orang, tapi 100 tu tak ada HIV. Tak adalah HIV dia. Betul. Yang satu ni pula tak nasib baik, main dengan seorang je. Tiba-tiba orang tu pula yang ada HIV. Betul. Itu macam mana kan? So Jadi kadang-kadang tak HIV boleh. tu dia transmit daripada ibu ke anak Mm-mm. pun ada juga. Okay? Dan juga daripada pasangan lelaki atau suami kan yang ada partner lain, Berbagai. tapi isteri dia setia. Isteri dia pula dapat. Isteri selalunya memang perempuan yang lebih high Cenderung. risk untuk terkena doktor. Sesiapa pun high risk untuk terkena. Mm-mm. Tapi kalau ikut data terkini, kebanyakannya target populasi adalah men who have sex with men. Mm-mm. Okay, yang itu yang paling tinggi lah. Okay. Tapi even heterosexual, lelaki dengan perempuan pun boleh dapat. Okay, malah ada kes yang mana seseorang tu dia dah tahu dia ada HIV, okay, tapi dia suka untuk sebarkan. Okay, dia suka untuk sebarkan. Okay. Yes, ada yang pernah datang ke klinik lah, okay, berjumpa saya. Bila saya cakap dia HIV positif, okay, dia tak terkejut. Ya, sebab dia dah tahu dia ada HIV. Ya, berapa lama dah tahu? 2 tahun. Tapi kenapa tak datang dan dapatkan rawatan? Sebab dia nak balas dendam terhadap orang yang bagi HIV kepada dia. Ada juga ini. Jahat itu pada I tu jahat. Tapi Yes. orang yang bagi HIV dekat dia tu terang-terang lah dia HIV. Betul. Terang-teranglah dia HIV dan dia dapat daripada pasangan dia. Okay? Jadi bila dia dapat tu dia rasa kecewa. Okay? Dan dia rasa spread kat kecewa. orang lain pula. Dia spread kepada orang lain kan. Dan berapa lama orang lain yang dah jumpa dia? Mungkin yang dah jumpa dia tu suami orang. Wow. Yang dah jumpa dia tu yang masih single, tak kahwin lagi. Kan? Jadi macam mana? Kan? Jadi itulah community tu kan dia macam tu. Kalau kita di bahagian kesihatan, kita akan nampak the real community. Tapi this is not just Malaysian kan. Ni orang international pun Exactly. perangai Betul. juga macam Betul. ni. Bukan Perangai kita orang lah, je. perangai orang Semua. pelik-pelik Yes. kan. Dia macam mana dia orang nak tahu macam contoh tadi dalam situation whereby yang pembawa ni dia dah tahu 2 tahun tapi dia keep dia punya mouth shut lah kan. So dia dah spread dekat orang-orang sekian tapi si polan-polan macam mana dia nak tahu yang dia sebenarnya dah terkena? Dia sebenarnya itulah cakap dia HIV ni pada peringkat awal dia kebanyakan tak ada simptom. Tak ada gejala. Melainkan kalau dia rasa macam dia ada berjumpa dengan orang lain, dia perlu ada kesedaran sendiri untuk buat check up. Sebab tu awareness of STD atau STI ataupun HIV screening ni very important. Dia macam kalau orang macam Syakira cakap tadi kan, mungkin dia berjumpa dengan seorang je, tiba-tiba dia dah dapat. Bad luck lah. Yes, bad luck. Betul, Kan? betul. Jadi kalau dia rasa dia berisiko, dia jumpa someone yang ada risiko yang dia tak kenal, random sex, dia dah kena buat check. You sendiri kena ada that awareness dan tanggungjawab kat diri you untuk pergi check. Benda tak akan tunjuk doktor. Betul. Sebab tu premarital HIV tak cukup. Betul. Premarital testing HIV tak cukup. Kalau dia rasa diri dia pernah pergi sana kan, jumpa perempuan mana-mana ke kan, ataupun dah ada in 5 years span of time dah ada 5-6 orang girlfriend. Okay, walaupun bukan at the same time tapi bertukar-tukar. Dia dah kena buat more than HIV test as premarital screening. Antara test dia? Antara test dia macam chlamydia. Okay. HIV tak merangkumi chlamydia. Tidak. tak. HIV is Dia buat HIV blood. saja. Dia buat test blood je kan? Blood saja. Untuk yang nak kahwin. Ya, itu sebagai prasyarat je lah. Prasyarat saja. Formality je lah doktor. Betul. Dan sekarang ni kalau kita tengok kan, macam dekat thread kan, ramai ya community non-Muslim dah nak mewajibkan juga HIV testing test untuk non-Muslim. Sebab dia nampak benda tu kebaikan benda tu. Betul actually. It's good right? To Yeah, have. it's good. It's good. Why not? It should be semua Semua keseluruh sama. Yeah, banyak doesn't matter Malaysia. your race or religion, you still kena buat sebab you human. Bukan je tak boleh kahwin pun, masih lagi boleh Boleh. kahwin if Boleh they kahwin, decided betul. to get married. It's just that To prevent prevention when lah. you know. Prevention. Yes, correct. Yeah. Betul. Okay. Interesting. Okay, tadi kita dah tanya sebenarnya ada few soalan juga ni sebenarnya daripada track kita. Cuma banyak juga orang yang DM kita yang tanya more general health questions yang bukan bertumpu kepada episod yang lepas doktor. So, I bacakan satu ni. Ni more to women's health lah. More to soalan perempuan. So, yang satu ni dia cakap pasal rawatan untuk rahim jatuh. Dia tanya, cukup ke sekadar berurut sahaja? Ada ubat ke yang boleh dimakan untuk bagi rahim kuat?
jamu boleh membantu ke? Okay. So istilah rahim jatuh tu sangat subjektif. Okay, kita tak tahu rahim jatuh tu macam mana kan. Tapi kalau ikutkan istilah perubatan tu, mungkin bagi saya tu adalah uterine prolapse kita panggil. Uterine prolapse ni maksudnya dia turun ke bawah. Okay, selalunya sebab pelvic floor muscle weak. Okay, ataupun muscle kat bahagian kelengkang kan, bahagian bawah tu, genital tu dia lemah. Okay, selalunya kita nampak ni pada mereka yang anak ramai. Okay, yang bersalin kerap kan, anak 4 orang 5 orang kan, ya, bersalin secara vagina secara kerap. Okay, jadi dia akan efek lah kekuatan muscle. Rahim jatuh. Yes, jadi kadang-kadang dia akan rasa macam ada benjolan kat bawah. Macam ada something heavy kat bawah, macam ada benda nak turun kat bawah. Okay, so benda tu kita panggil sebagai uterine prolapse. Bukan buasir doktor? Buasir tu kat tubuh lah, belakang. Tapi kalau dia rasa kat depan tu, yes, itu boleh jadi something. Sebenarnya tak ada istilah jamu semua, tak ada. Okay, urut pun sama. Tak ada urut nak urut, tak ada. Sebab ada tau sesetengah mesus ni yang especially Indonesia, rahim terjatuh. Memang akan macam contoh kalau kita pergi urut, dia orang akan sentuh dekat area tu, dia akan kata nak naikkan rahim. Naikkan rahim. Itu semua jangan percaya. Semua tu bukan jangan percaya, tapi tak digalakkan. Sebab ada sesetengah kes yang mana dia jadi lagi teruk. Dia jadi lagi teruk. Okay, dan rahim jatuh ni dah ada rawatan moden dia. Okay, sama ada dia pakai apa, peralatan kat bawah. Okay, dia ada peralatan yang akan dimasukkan kat bawah. Device ya. Tapi apa benda device dia doktor? Dia macam-macam vagina ring kan. Itu semua di bahagian gynecology for stimulation, lah. Yes. Ataupun diikat kat dalam lah, digantung ke dinding. But this is a very high cost. Surgery lah. Yes, surgery. But it's very high cost tau, this treatment, isn't it? Betul. Yang ikat-ikat tu dia memang kena buat operate, lepas tu ikat. Yes. Kita akan bagi rahim tu jatuh lah. Okay, boleh. Tapi doktor, macam tadi you kata lebih kepada situation ni lebih kepada berlaku pada orang yang macam anak banyak sebab dah banyak delivery happen kan. But what about orang yang, sebab I pernah juga ada kawan-kawan staff sebab I work in retail kan, so ada juga staff yang tak berkahwin lagi tapi diorang tahu diorang punya rahim dah jatuh. So that is sometimes I heard because of angkat berat. Benda berat. So adakah benda tu actually possible? Benda tu betul possible. Terutama kalau kerap bagi pressure pada perut. Okay, of course lah dia akan bagi pressure ke bawah. Dia akan bagi pressure. Sebab bukaan besar kat bawah tu kan. Rahim, pangkal rahim, faraj kan. Dia kalau dia bagi pressure, perut pressure, ataupun orang yang macam ada obesity, abdominal obesity kan, dia bagi pressure juga pada perut, ya. Ataupun orang yang selalu angkat berat, kerja fizikal, bagi pressure pada perut, angkat carton. Sebab macam in retail they have to sometimes lift benda-benda heavy tau, angkat queen, besi, what not. Maybe that's why orang tua tu dulu kata perempuan jangan angkat berat. Yelah. Orang tua tu dulu kata. Maknanya what I'm trying to say is benda ni tak semestinya berlaku. Rahim jatuh ni bukan hanya untuk orang yang dah berkahwin. Betul. Budak-budak muda pun boleh juga kalau dia tak pandai jagalah badan dia, especially benda berat kan. Cara angkat barang tu pun penting juga. Kena ada teknik dia. Tak boleh lah kau angkat kau bongkok kau. Tapi teknik yang betul tu sebenarnya dia more tu tak nak bagi tulang belakang dia belakang rahim jatuh. Kita ada poster tu, health and safety kat dalam setiap retail kita. Kadang-kadang exercise pun kena hati-hati, terutama dekat gym. Betul. Ya, kalau yang nak sangat buat abs ke kan, perempuan nak buat abs ke kan, dia bagi pressure lebih pada perut kan. Tapi bila Google semua benda ni, dia akan suruh Kegel exercise. Itu macam sebenarnya Kegel tu dia akan kuatkan balik. Okay, bukan kat bawah tu, muscle pelvic je. Doktor, ada satu soalan. Kalau wanita ni kiranya umur dah meningkat, let's say above 35 lah. So dia buat sports yang quite extreme lah, heavy, apa orang kata, macam high rocks lah, apa benda sebenarnya kan. Adakah benda ni actually boleh menyebabkan rahim jatuh, number one? Number two, kalau diorang tengah cuba nak get pregnant, adakah this kind of sports yang extreme ni bagus actually? Okay, so berkaitan sport ni menyebabkan rahim jatuh tu, tak juga. Okay, terutama kalau dia ada pelvic floor muscle dia strong. Okay, maksudnya dia balance lah. Dia buat exercise macam tu, tapi pada masa sama dia buat Kegel kan, ataupun dia punya pelvic floor dia kuat kan, dia tak semestinya akan dapat rahim jatuh walaupun dia dah umur 35 dan dia buat aktiviti yang vigorous macam tu. Tapi kalau dia TTC ataupun dia plan untuk conception, kita tak digalakkan untuk buat aktiviti yang lasak. Okay, sebab kita tak tahu bila
Okay, bila fertilization berlaku kan, kadang-kadang dia bagi harmful, kadang-kadang dah melekat, tiba-tiba dia buat aktiviti lasak boleh jadi memang akan guguran. affect lah kan. Memang akan affect. Jadi dia ada timing dia lah. Okay, especially TTC kan, bila ada timing dia, ada masa yang dia kena rest, ada masa yang dia kena avoid physical exercise kan, benda-benda macam tu. Jadi dia tak digalakkan untuk buat vigorous, maybe terutama brisk TTC. walking Brisk walking is good. okay. Brisk walking is okay. Yang melompat-lompat kan, trampolin lah apalah, tu memang tak digalakkan. High impact sports high lah impact katakan. sport. That's what I also, but that's why I don't know, better tanya doktor lah, nak tahu dengan lebih tepat. Okay, you guys nak ada few more soalan korang nak bacakan? Ada soalan seterusnya nak macam okay, sekarang ni ada satu soalan ni juga bercakap pasal macam okay lah, saya pun boleh relate lah kepada orang yang tanya ni. Dia kata dia memang sangat aktif bersukan. Saya pun aktif bersukan. Kalau macam brisk walk, I do tennis, a lot of stuff. Tapi kan macam I think tapi bila I makan ke apa, dia akan macam angin-angin, tak tahu kenapa. Macam angin, macam kalau bukannya angin mental, yang angin tu lain cerita lah. Angin burp macam ada GERD lah, gastrik lah apa. So sebenarnya nak cakap lah, sebenarnya walaupun ada exercise pun, duk kata exercise, brisk walk, you akan hilang penghadaman tu. Tapi saya masih lagi dapat. Maksudnya benda sebenarnya masalah sebenarnya. Sebenarnya masalah angin ni, dia lebih kepada paling kerap sekali adalah ketidakseimbangan microbiomes. Microbiomes tu apa? Bakteria, fungal, virus dalam usus kita. Yang itulah, microbiomes ni adalah benda hidup dalam usus kita yang membantu penghadaman. Dan sangat penting ya, sebab usus kita dia relate dengan psikologi. Tu orang kata Mak Saleh cakap gut feeling. Bukan dalam otak ataupun hati. Gut feeling. So orang biasa cakap gut feelings. Kita dalam Amerika kita cakap gut brain axis. Okay. Dan usus ni adalah kita panggil sebagai second brain. Okay, otak kedua. Okay, sebab apa? Microbiomes dalam usus kita ni, dia menghasilkan serotonin. Serotonin ini adalah hormon mood. Hormon happiness. Okay, jadi sebab itu gut kita ni related to our brain, our psychology. Anxiety, panic, overthinking kan. Sebab tu kalau orang nak buat persembahan, dia dah ada butterfly in the stomach. Okay. Orang nak exam, dia dah ada irritable bowel syndrome. Correct, rasa nak buang air nak buang air je. Sebab it's something relate. I see. Jadi orang yang tak jaga keseimbangan microbiomes ni, kebanyakannya dia akan ada mental health issue. Terutama depression, mood dia lain. Mood dia lain. Related. It's related. Yes. Okay, gut brain axis tu memang related. Dan serotonin yang saya sebut tadi produce 90%, 90% di usus. Hanya 10% je dihasilkan di otak. Serotonin good feelings they call it, is it? Good feelings. Good feelings lah. Good feeling, good mood punya hormon. Jadi dia sangat relate. Sampai kita panggil usus sebagai second brain. Second brain. Jadi kena jaga microbiome. Nak jaga macam mana? Pemakanan. Benda yang membunuh microbiomes ni adalah apa misalnya kan? Processed food, junk food kan? All these McDonald's and all. I mean, kadang-kadang too spicy, too acidic. Makanan yang banyak kan sekarang ni kan, banyak yang process kan. Jadi sebab tu makin banyak mental health issue. Race food something to do with the food. So it's also related yang kita kena masak sebenarnya. Masak pun tengok lah. Masak tu kalau tahu MSG banyak. Sebab hari tu I tengok dekat healthily lah. Yelah tak, I tengok dekat thread, this guy dia turun berat badan. And then lepas tu bila dia turun berat badan tu, dia cakap the only thing that works for him is that he cooked. He knows what he's putting inside his plate, inside his bowl. Dia yang masak, dia yang tahu, dia yang measure, and it's good for his body. So in a way, when you say about like mental health or benda semua ni, masak lah. Tapi tapi berbeza seri. You jangan tak sambung. Umar yang masak tu MSG penuh. Maksudnya we should know makanan yang seimbang. Yes, correct. Masak sendiri. Ada je yang jual kat luar yang healthy.
I faham lah apa healthy. Sri cakap tu. Bagus juga tu sebab Betul dia juga lah masak tu. He was Betul. promoting this guy. He was promoting like you need to know your own food. what you put in your own what you food. put. Betul. Sebab kadang-kadang bila you beli kat Maybe kedai lebih tu, bersih masak di Ya, rumah. betul. Tapi make sure masak benda yang betul lah kan Betul, doktor. betul. Jangan Dia- makan minyak. Orang masak kat rumah macam-macam tujuan. Betul. Ada tujuan dia nak jimat. Tapi Betul. masakan dia apa? MSG banyak. Goreng kan? lah. Goreng lah, Maggi French goreng fries. kan. Hari-hari Ah. Maggi goreng. Yeah, ada orang nak Sampai pecah healthy. minyak. Nak healthy tu yes, itu yang kita Yeah, nak kan. Dia correct. tahu Betul, apa yang betul. dia masuk. Prep Maksud meal. Macam lah. you buat yogurt Kena lah buat apa kan? semua kan. Buat prep meal. Itu that's Betul good every actually day. for your microbiome. Yeah. Actually hari-hari doktor I nak makan cakap yogurt. sebenarnya nak cakap tadi lah adalah berita baik sebenarnya. Ya. Yang saya ni yang saya ada anger management tu bukan pasal menopause lah, mungkin sebab gut Betul. microbiome. Betul. Bukan menopause. Okay, dia masuk. Alhamdulillah itu. Masalah je. Tu I think tu pun masalah juga ni. Perut ni. Betul, betul. So Apa lagi? main Ada point lagi? dia adalah jaga Microbiome. Makan tu kena microbiome jaga. tu lah sebab tu benda pertama yang Yes. affect you punya. Tapi you actually don't know apa pun makanan actually yang affect your microbiome. You can eat healthy but actually sebenarnya you sensitive dengan certain makanan. Betul. Ada tak checking yang lagi menyeluruh, you tahu what actually that you need to consume? You can Maybe eat. I am lactose intolerant, but there are Mm. people said it's good for you to drink milk, Oh, cheese but- and stuff. yeah. But actually Mm. you are in lactose intolerant. But Yeah. doktor faham kan maksudnya? Faham. Even like macam so it's like I feel like macam kalau I makan saja tanpa tahu apa yang I boleh makan ke tak boleh makan, susahlah juga macam tu. Betul, Ada tak? betul. Kena tahu. So kalau kita nak cakap pasal makanan secara spesifik kan, kita fokus pada apa makanan yang menghasilkan lagi banyak serotonin. Okay. Oh, itulah. Yang itu kan. Ah. Okay, serotonin ni dia terhasil daripada tryptophan. Tryptophan ni is a amino acid. Oh, Okay. amino acid. Okay, amino acid. Amino acid tryptophan ni datang daripada makanan apa? Telur. Okay, nenas sangat tinggi tryptophan. Ya. Salmon. Okay. 3 benda ni. Salmon dan nas telur. Yes, dan juga tambahan yang keempat seeds. Biji-bijian. seed. Pumpkin seed, chia seed, Oh, benda wow. ni. So apa-apa air buat taruh Ni seeds. high serotonin level lah Yes, for this ni 4 form. ni. Okay. Okay, so yang ini yang kena tambahkan. Dia tinggi tryptophan. Tryptophan ni amino acid yang akan stimulate serotonin production. Oh, okay. Kita fokus pada benda tu. Daripada kita fikir apa makanan yang bunuh, better kita fikir apa makanan So, yang tambahkan. Yeah, if you want to serotonin. look for it pun macam you Google lah, cari makanan-makanan apa yang mengandungi apa tu lebih serotonin yes, tu kan. serotonin tu. Ya, macam Chong Fan bunyi dia. Chi Chong Fan ada kat Sisters TTDI tu ada. Tahu Chong Fan nama benda tu. Aku tak ada tidak pronounce. Boleh Jadi Ching juga. Chong Fan. Tapi Ching Chong Fan tak bagus untuk kesihatan. Betul juga lah. Betul, betul. Not so good. Berapa kali sering makan? Alamak, Chong Fan? jangan tanya. Okay, kali, mental kita happy makan chow fan, tapi perut kita perut tak tak happy. happy, Betul. betul. Nak 10% je kepala otak Yes. sebenarnya. Faham. So apa yang kita makan pastikan perut happy. Bukan mental happy. Tapi doktor, Betul. kalau I makan telur, contohnya sekarang ni I baru start terpengaruh dengan lelaki yang cakap masak hari-hari tu lah kan. Dia cakap doktor, hari-hari dia kena makan telur. So I makanlah telur. Aku pun rebus telur hari-hari kan. Rebus telur, tapi I rebus telur the night before, dan I simpan, I buat hard boil. Kadang-kadang I tukar jadi half boil. Hard boil dengan half boil. So tapi bila I makan, I start buang angin. And it doesn't feel like nice, you know. Lah, especially tengah kat tempat kerja. Ya, betul. Sebab benda tu dia cakap makan pagi. So actually okay ke doktor macam makan hari-hari telur? Boleh je, tak ada masalah kan. Tapi tak adalah terlalu banyak. Tak, sebab orang tu kata, and then lepas tu ada pula kat thread, lagi sekali kat thread, orang cakap kalau nak kurus makan telur 5 biji pagi, 5 biji petang, 5 biji malam. Aku dah kira. Tapi is there any limit doctor as to how many you can makan per day telur? Dia tak ada limit lah berapa telur ni kan. Tapi apa-apa yang kita ambil must be in moderation. Kita tak boleh terlalu over kan. Kalau sebiji pagi, sebiji malam still okay lah. Kalau 5 biji. 5 biji tu Faham. Tapi Tak adalah. Maksudnya what I'm saying is that sebenarnya ini bukan, I bukan expert in penurunan badan ataupun apa, tapi I've read some yang actually nak kuruskan badan ni, dia simple je sebenarnya. Calorie deficit. Betul. You can have 5 telur provided you don't exceed your calorie intake. Betul. So kiranya janganlah you makan chong fan, char kway teow, nasi lemak, tak dia. tapi you add 5 telur. Tak munasabah lah tu. Tak. You know? Tapi Kalau makan telur tak apa. Tapi from what I've tried, kan I makan yogurt pagi-pagi, betul tak? Mia. So tapi sekarang ni, I every time I makan yogurt, I makan telur tu, I memang full. Full gila.
telur makan 3 biji je pun. Cuma it's just that is it like, tapi kenapa macam rasa berangin? Sebab you makan banyak sangat. Makan banyak sangat. Tolong doktor jawabkan. Kan doktor kata tadi buat apa-apa in moderation. Makan Mungkin you boleh moderation. kurangkan sikit, you tengok respon ada tak? Ada lagi tak angin tu keluar? Cuba kurangkan sikit. Tu problem lain tu sebenarnya. Okay. Alright. Okay. Can I go to the next soalan? Boleh tak? Okay doktor, yang ni I macam sangat it's interesting lah apa yang diorang ni, yang seorang tanya. So dia kata, kenapa saya kerap sangat kencing? Dalam masa 1 jam boleh 3-4 kali kencing. Normal ke tak? So dia cakap, saya tak ada kencing manis. Tahun lepas sampai saya kena ISK sebab tahan kencing lah kot. Tapi saya tak perasan. She didn't mention here. Kerap sangat kencing. Ya Allah, penat. Lelaki ke perempuan tu? I think perempuan. Perempuan, okay. So kerap kencing ni, dia beza ya antara lelaki dengan perempuan. Tapi in general, nombor 1, boleh jadi kencing manis. Sebab tu dia cakap tadi. Kan, dia tak ada diabetes. Maksudnya dia dah pergi jumpa doktor dan doktor dah check diabetes dia. First kali kita nak check pastikan diabetes ke tak. Kalau dah tak ada, maka kita nak kena specific focus. Ya. Kalau yang bertanya tu perempuan, kemungkinan dia boleh ada overactive bladder. Kita panggil, bladder dia terlalu overactive. Masuk sikit air dalam tu, terus rasa nak kencing. Masuk sikit air, terus rasa nak kencing. Jadi sehari tu kerap sangat dia kencing. Boleh jadi juga satu keadaan yang kita panggil sebagai diabetes insipidus. Diabetes insipidus ni orang akan kerap kencing. Okay, tapi dia bukan diabetes mellitus. Diabetes mellitus ni kencing manis. Ni satu lagi diabetes. Tapi diabetes insipidus. Dia tak ada langsung berkaitan dengan gula. Tapi kategori orang yang ada ni maksudnya dia terkena pada orang serta-serta age ke, atau dia boleh kira dia ikut dia boleh kena kat sesiapa walaupun tak ada genetik. Tapi dia ada perlu pemeriksaan susulan lah. Maksudnya kalau diabetes dah tak ada, kan, dia tak boleh tinggalkan terus simptom kencing kerap macam tu. Dia kena pemeriksaan susulan. Sama ada overactive bladder, kan, ataupun dia ada diabetes insipidus. Tapi hari tu you pernah cakap dengan pasal weak bladder. It's not overactive but it's weak bladder. Weak bladder dia bukan. Kategori lain. Weak bladder dia dia kena strain lah untuk bagi air kencing tu keluar. Ni dah tak boleh keluar pula. Ni tak boleh keluar pula, kan. Tapi either dia weak ke, dia overactive ke, benda ni adalah, is it because genetically ataupun dia memang, memang dia can happen to anyone? Yes, dia boleh happen to anyone. Tapi kena ingat overactive bladder pun berkaitan dengan psychological. Kadang-kadang bila dia ada panic, anxiety, kan, overthinking, kita rasa nak kencing, nervous, dia akan rasa macam nak kencing. Tapi tu situation ke doktor? Macam kes yang dia ni, dia macam kerap sangat 3-4 kali dalam sejam. So, mungkin dia something yang dia miss nak check up kat situ, kan. Mungkin digalakkan dia untuk datang semula ke klinik untuk buat check up further untuk apa lagi possible diagnosis. Lagi satu doktor, I personally dengar lah, macam dalam it happen within my family juga, dengan family my friends, ada orang yang dah tua-tua, maksudnya nenek dia, atuk dia yang ada situation macam ni. Bila dah meningkat satu umur ni, tahap satu umur, especially orang tua lah, dia kena terkencing dan seluar. Tak sempat pergi ke tandas, dah tercicit-cicit. So ni problem apa pula? Jadi kalau dia dah berumur, lelaki lebih kepada prostate. Masalah prostate. Jadi masalah prostate ni, dia boleh ada 2 lah. Satu, masalah storage. Satu lagi masalah voiding. Nak kencing tu, flow dia, kan. Maksudnya masalah voiding tu macam flow dia jadi nipis, jadi halus, kan. Lepas tu dia asyik lepas flow tu dia macam dribbling, macam menitik-nitik lagi, kan. Kalau storage pula lain. Storage tu macam dia asyik nak kencing. Kita panggil frequency, urinary frequency. Lepas itu dia ada leaking, kan. Dia macam tak boleh nak store lama. So ini berkaitan dengan simptom prostate untuk lelaki. So kalau yang bertanya tu lelaki, dia kena check prostate. Tapi doktor, kalau macam saya, kan, kalau saya keluar dengan kawan saya sama 5 jam ke apa, kawan saya tu mungkin dah pergi toilet 3-4 kali. Saya sekali pun tak pernah pergi. Banyak orang kata saya ni tak kencing. Adakah mungkin sebab you tak minum air? Tak tahu, tapi I okay. Saya pernah pergi road trip 6 jam, tak pernah tak kencing. Stop. Tak kencing. You tak minum air? Maybe tak minum air kot. Cukup. Tapi because I dah check, I'm not dehydration. I'm not dehydrate. Is it healthy for someone not to kencing? I tak ada urge nak kencing, bukan tahan. Kategori tadilah weak bladder. Tak adalah nak kata weak bladder kat situ. Tapi kalau kencing tu kadang-kadang dia boleh jadi apa?
air kencing tu kan concentrated kan, kita tahu kita still dehydrated Okay lah. kalau dia concentrated ya. Okay. Cumanya risiko tinggi adalah risiko untuk dapat UTI, urinary tract infection. Kalau you keep holding kan the urine tu terlalu lama. Tapi tak apa kan. Tak apa, I don't feel the urge lah. Tak, because ada setengah orang pula macam my mom, dia kata dia susah nak pergi toilet selain toilet rumah. Itu lain lah. Itu lain lah. Tu macam dia macam- psychological. Macam tadi, doktor mention lebih kepada lelaki. Macam lelaki pergi check prostate apa semua kan. Macam orang tua perempuan pula macam mana? Orang tua perempuan selalunya dia boleh jadi bladder problem. Ataupun dia boleh jadi pelvic floor muscle punya problem kan. Terutama kalau yang dah mengandung kan, dah bersalin kan. Dia kena check bahagian tu. Tu menyebabkan dia tak boleh nak hold the neck of the bladder tu kan, yang control tu dia tak boleh nak hold sebab weak muscle. Ni common lah untuk orang-orang tua kan. Bukan yes, something yang macam yes. it's normal. Betul, For it's orang tua, normal. right? Yes. Okay, soalan seterusnya. Sorry. Doktor, okay, because every time you cakap, kita mention about penyakit ni, you mention check up, go check up. So satu tahun ni berapa kali you kena buat check up, and what kind of check up? So certain things you kena specific kan. So macam I yang selalu pergi buat dengan you tu is full body, full health check up. So kalau yang full health check up ni sepatutnya berapa kali, berapa kerap orang tu kena buat? So in general, mereka yang dah berumur 30 ke atas, okay, advisable sekali setahun untuk buat check up. Okay. Tapi once detected any problem, misalnya dia ada kencing manis ke, darah tinggi ke, blood pressure ke, dia terus jadi 3 bulan. Oh, every quarter. 3 monthly. Okay, I'll terutama kalau dia baru start treatment. Kita kena monitor treatment respond, okay, Betul juga. safe or not the kidney, the liver, how it respond to the drugs kan. Jadi awal sikit, kerap sikit. Okay, once dia stable with that treatment, nanti jadi 6 bulan. Dia makin lama lah. Makin lama. Sama macam yang doktor kata awal-awal tadi tu lah, penyakit tu dengan Betul. Awal-awal rawatan lagi kerap sikit. Tapi kalau dia buat yearly, itu lagi kita suka sebab dia more to preventive daripada treating the problem kan. Sebelum dapat dia dah prevent awal-awal kan. Dapat nampak naik sikit problem tu, terus kita overcome, suruh lifestyle change kan, without even medication dulu. So dia dapat prevent sesuatu tu lebih baik. Kena awal benda tu Betul lah, macam prevention is prevention, but always better we than know the better lah our body, Yeah. right? So when you know something is not right, kan, macam you know, like you have like your energy level goes Yeah, down ke correct. apa. Yeah. There must be an underlying symptoms kan, underlying cause lah. Bukannya macam you dah tua, stuff like that, you know. It's not actually, sometimes it's not semestinya tapi umur kan. umur tu memainkan faktor yang sangat besar dengan penyakit-penyakit. Yelah, bila besar again tengok trend orang tu kata, ada video ni lah, you know, when you're 30s medication semua banyak, you know, dekat table you, darah tinggi, kencing manis, ubat buah pinggang, contoh Buat migraine lah, Panadol apa semua, paracetamol. So umur tu memainkan faktor juga kan. Betul. So doktor, pasal okay lah, tadi sekarang ni penonton kat luar sana dah tahu penyakit saya sebenarnya. Satu menopause, satu lagi tak kencing, gut problem, anger management issue, semua ada. Sekarang tahu satu lagi penyakit. Sekarang ada Q&A. Ni kata free check up, free check up. Lepas ni kena charge dah semua. Dah banyak diagnosis. Sekarang ni satu lah. Ini saya perasan pasal kurang fokus, tapi bila I also self-diagnose myself. Sebenarnya kakak I lah diagnose myself, and some friends also notice that about me. Yang macam I ni ada adult ADHD. I see. Macam I tahu dulu memang I have slight ADHD where macam tiba-tiba I lari lari kat rumah tu datang balik, macam lost focus lah that. Macam masa kecil-kecil. Semua muda. Tapi sekarang tak adalah I lari. Tapi it's like I always drifting like that, whatever you call it, brain fog, something like that kan. So then masuk I nak cakap, memang betul ke ada adult ADHD ni? Betul ke? Sekejap doktor, before that can you terangkan apa tu ADHD? So I kurang fasih. Okay. So ADHD adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder. So ada dua komponen dekat situ lah, iaitu Attention Deficit, maksudnya inattentive. Okay. Dan kedua hyperactivity. Okay. Okay, disorder. Yeah.
So adult ADHD memang ada. Okay, tetapi kebanyakannya untuk mereka yang dah pernah ada childhood ADHD. Itu betul. Wow. Itu betul. Are you diagnosed with childhood ADHD? Actually bukannya diagnosed, I never seen a doctor, but then memang ada that symptom tu symptom lah. macam lari tu. Yes. Okay. So kebanyakan adult ADHD, ADHD during childhood, dia akan okay. Okay, at certain point of time kan, bila dia masuk early 20s kan, dia akan okay. Especially yang dapat treatment. Okay. Yang dapat What kind of treatment? Dia ada treatment dia lah. Depends pada apa yang dia dominant lah. Medication, psikoterapi kan. Psikoterapi CBT lah, ataupun cognitive behavioural therapy kan. CBT bukan chatterbox. Tapi let's just say dia tak notice lah, macam either Shakira punya case ke, or in general kan, dia tak notice yang dia ada all this, dia tak perasan lah all these symptoms kan. So macam dia carry on sampai ke adult, sampailah kan. So macam mana dia orang nak mengatasi masalah ni? Adakah it will be worsen as they grow? And is it ada certain time yang you rasa macam okay, ni too late dah, tak boleh nak bantu dah? No help. So basically bila dia dah drag sampai ke dewasa, dia still ada treatment. Okay, treatment still ada. Dan treatment dia memang ada macam stimulan lah. Kalau dia inattentive, dia akan ada ubat. Okay, macam stimulan untuk bagi dia attentive dan fokus. Okay, ada benda macam tu. Tapi karakter dia orang sama je lah doktor, daripada kecil sampai ke besar dia punya ADHD tu. Sama, kadang-kadang dia ada masa yang dia akan okay, go down kan, nampak macam okay kan, tapi ada masa dia boleh pick up balik simptom tu. Tapi dia, orang yang ada ADHD ni, dia tahu simptom tu is something like macam affecting. Kadang-kadang dia bagi less performance dekat kerja dia. Kan, sebab dia asyik buat kerja, tak capai KPI, tak cukup timeline pun overdue kan. Banyak benda macam ni. So kalau jenis yang macam ni, kita rasa kita jenis macam ni, kita kena seek treatment dah sebenarnya. Dia kena seek help for that. Dia ada ubat dia. Ada ubat dia untuk ADHD tu. Masalahnya saya ni sebenarnya highly orang kata ADHD yang highly functioning lah. Tak adalah highly macam crazy lah cerita dia. Sebab now I saw a lot of reels and TikTok talking about adult ADHD. Tapi I rasa itu macam bukan, itu macam perangai-perangai yang macam perempuan punya perangai biasa je. Terlupa sana, terlupa sini, tahu tak? Macam like you don't know where you put your stuff, and then you procrastinate the things that you have to do. Itu macam very general. Itu pada that's why I rasa macam ADHD ni kalau teruk ketara sangat, mungkinlah seek help. Kalau tak, is actually maybe ada some yang mild kot. Some mild lah. Sebab nak kata I tak bodoh pun, still tak affect you punya life. Dia tak apalah. But how are you going to get yourself diagnosed? You patut pergi jumpa doktor lah kan. You patut pergi jumpa psychiatrist kan. A lot of people diagnosed by questionnaires selalunya kan. Oh, okay, sama macam mental health issues. Yes. Cuma kalau ada certain point, benda tu affect you punya quality of life, itu je kena seek treatment. You kena seek help. Does it affect your quality of life? Not really. But definitely I'm drifting lah. Tapi kadang-kadang, but it sounds concerning kan? When you start telling Dr. Ahmad, I rasa macam you're concerned about your issue. So I rasa macam you kena seek help. So kalau dia nak seek help, dia datang, dia pergi psychiatrist ke? Dia kena boleh pergi psychiatrist, okay, ataupun boleh pergi psychologist dulu. Psychologist dia akan buat interview, scoring kan, and then daripada situ baru dia tahu apa yang you dominant. I see. Kadang-kadang boleh jadi mix, inattentive mixed with hyperactivity. So daripada report tu, you jumpa psychiatrist untuk dia mulakan rawatan. Tapi boleh jugalah orang-orang yang I lepak tu boring mungkin. Lain problem lah. Itu lain cerita lah. Boring aku jadi ngantuk. Okay, I have ada few more soalan ni doktor. Yang ni dia pendek je soalan dia. Dia kata kenapa orang yang sihat, calm, cool, senang dapat heart attack. But I notice also this recently, even among my childhood friends, my schoolmates, umur I ni meninggal. Tapi those yang meninggal ni adalah orang yang macam bukan nak kata dia punya history, dia macam dia perokok tegar ke apa. These are like gym freaks, that kind of category, you know. So boleh doktor tolong ulaskan. So dalam kalangan mereka yang sihat kan, dia boleh dapat heart attack. Heart attack yang mereka dapat mungkin tak sama dengan heart attack yang orang-orang tua kan, dapat sebab masalah coronary artery. Coronary artery pada jantung yang tersumbat disebabkan apa? Plaques kan, kolesterol plaques lah, apa benda kan kat dalam tu. Mungkin lain
untuk yang muda, Okay. terutama yang tengah bersukan tiba-tiba heart attack kan. Pemain bola misalnya tengah-tengah main tiba-tiba Ada juga. pengsan, jatuh, collapse kan. Jadi itu kita panggil dia heart attack. Tapi sebenarnya dalam konteks yang lebih detail, okay, itu mungkin bukan masalah yang sama macam saya cakap tadi yang saluran tersumbat tu. Okay. Itu lebih kepada congenital, ya, ataupun masalah jantung daripada awal. Ataupun masalah ritma jantung, arrhythmia kita panggil. Arrhythmia tak sekata, tiba-tiba jantung je jadi haywire dari segi degupan tu. So orang-orang yang macam ni selalunya paling dia boleh diselamatkan dengan CPR yang segera, okay, AED, ya, automatic defibrillator tu kan, okay, dia untuk regularkan balik degupan jantung. Jadi kalau kita dengar berita orang tu fit, sihat, aktif, kan, physically fit kan, tiba-tiba dapat serangan jantung. Jadi kemungkinan besar bukan disebabkan saluran darah tersumbat, tapi masalah-masalah yang macam ni. Ritma jantung kan. Tapi ada bradycardia. Tapi ada bradycardia. Bradycardia tu slow kan? Slow. So is it arrhythmia for benda tadi je? Arrhythmia tu dia banyak jenis lah. Berbagai jenis. Bradycardia tak. Bradycardia kadang-kadang dia boleh jadi normal, terutama untuk atlet. Kan, untuk atlet dia memang jantung dia memang akan slow kan bila resting lah. Tapi bradycardia yang mendatangkan simptom. Tapi bradycardia you pernah kata sama macam atlet. Betul lah, doktor tergelap. I selalu kata I ada atlet heart rate sebab low. Dulu lah. So atlet heart rate dia akan bila resting dia akan low. Okay, kadang-kadang 40-50 pun ada kan. 60 kan rest macam tu. Orang yang tak sihat dia rest pun dia berdegup laju. Tapi kalau tak sihat dia rest, dia duduk berdegup laju. Masih berdegup laju. Dia kena punca lain kan. Jantung dia sentiasa pressure je. Tak kerti nak rehat. Dia pump. Yes, dia pump. Last time kan I dulu ada hyperthyroid tau doktor. Just nak share lah, since you pun dah share penyakit-penyakit you kan. I pun share lah. I ada hyperthyroid dulu. So memang laju. Tapi okay, ni soalan I personally lah kat you. Macam mana seseorang tu boleh dapat hyperthyroid? So hyperthyroid ni kebanyakannya boleh jadi genetic. Okay, family. Familial, genetic kan. Kadang-kadang tu dia tak ada pun genetik, tak ada pun familial, dan dia initiator. Dia adalah pemula. Okay, kepada simptom ini kan. Nak kata apa? Makanan ke apa ke, tak ada. Itulah puncanya doktor. Sebab bila I tanya doktor tu pun dia macam tak lah, could be lifestyle. Maksudnya it could be lifestyle. Dia kata maybe I overwork, not enough sleep. Tapi there's no specific answer as to macam mana I boleh dapat benda tu. Faham Betul. Tak? Jadi kadang-kadang tu nak tanya punca tu dia boleh jadi idiopathic. Idiopathic ni maksudnya no cause. Unknown. Okay, idiopathic kan. Jadi kalau apa tu dulu pernah kita cakap pasal idiopathic kan. Orang cakap idiopathic idiot. Sebenarnya kan maksudnya memang tak tahu, tak ada punca. Unknown. Macam orang suka dia sama juga ke kalau macam orang kata cancer juga. Sebab cancer pun I tell you dia tak mengenal orang. Betul. It can happen to anyone. It can be happen to the healthiest of people yang we know. Exactly. Tapi macam mana lah itu ada kanser yang dia bukan boleh. genetik. Okay, ada kanser yang memang genetik. Okay, seperti breast, ovarian kan, prostate kan, ada highly genetik. Tapi ada kanser yang memang bukan genetik. Dia tak ada keluarga yang ada kanser pun tiba-tiba dia boleh dapat. Dia macam kira unlucky lah ke? Idiopathic. Tak, macam tu lah. Macam hyperthyroid ni, the only way for me to advise people around me is that I cakap, sebab there's no specific punca kan. So paling-paling I kata entahlah, kata just make sure you jangan overwork lah. You know, you make sure you jaga makan, you jangan terlalu overwork, jaga tidur. I think you should remind that to yourself. No, that's why I'm healthy now, babe. Because I really take care of myself now that kita dah aging kan. Alhamdulillah I dah tak ada. Tapi ubat masih kena teruskan makan sampai bila-bila. Thyroxine tu memang kena makan until I rasa ubat tu membantu juga lah. Tu maintenance lah. Specialist kata that is just for maintaining to make sure that tiba-tiba sebab now dah normal, dah hypo. So it won't be triggered ke hyper lah. Jadi nak share penyakit lagi? Tak nak. I tak ada penyakit. Jadi semuanya rendah. I think we have a few, like maybe we can select satu lagi soalan. If you guys nak tanya tak? Penutup punya soalan ni. Kalau tak, I tanya. Okay, which one ni? Okay, doktor. Nak penutup lah kan. So, what's the best ni more to us lah sebenarnya.
what's the best supplements and vitamins for women our age? Tak perlulah kita terus umur kita, tapi you know, right? So, and what Kita about sebaya dengan doktor. what about ubat-ubatan tradisional? Actually bagus ke tak sebenarnya we ni nak start consume ubat-ubatan tradisional manakala umur kita dah jamu macam ni mid age lah orang kata. So bila dah sampai ke tahap yang macam ni, bukanlah tahap yang advance lah, persediaan ke tahap-tahap macam tu, ada beberapa perkara yang kita kena concern tentang suplemen. Okay, boleh. Okay, terutamanya bila kita sampai perimenopause, menopause, low bone density, kita dah boleh ambil kalsium. Okay, vitamin D sangat penting. Right. Dengan K3 vitamin D, K tu kan boleh combine sekali. Vitamin D sangat banyak orang yang low sebenarnya, tapi dia tak pernah check. Alah, dan dia bukan setakat bone vitamin D ni cognition, jantung dan juga risiko colon cancer. Mereka yang ada ini low vitamin D. Tapi ni more to women lah kan. Tadi more I dah to tanya women. soalan I more to us. Yes. So calcium, vitamin D kena dah start ambil lah. Okay. Lagi satu ada yang kata evening primrose oil, EPO kan. Juga orang cakap abang ramai ni. Yes, yang itu boleh. Okay, tak ada masalah. Dia ada kajian dia, paper dia kan tentang benda tu kan. Walaupun ada yang macam go against, ada yang macam tak ada benefit kan, tapi there is no harm lah, even though there is no strong benefit. Okay, ada orang dia rasa okay. Sebenarnya evening primrose ni untuk apa doktor? Itu untuk kawal keseimbangan hormon. Okay. Untuk wanita. And juga wanita pun ada satu iron, bukan iron ke B? Iron pun penting, tapi iron tak selalu, betul tak? Magnesium pun penting. Magnesium dibagi kekuatan muscle, muscle mass, dan juga relaxation. Betul. Dia bagi tenang, relax, Tahun lepas popular obat magnesium ni sebenarnya everywhere. Tapi apa beza magnesium dengan ashwagandha? Itu dua tu memang, satu is magnesium, satu lagi herbal lah. Herbal. Ashwagandha tu herbal. Macam secertain setengah herbal yang lama kan, macam ashwagandha kan. Benda-benda ni memang ada dah lama diguna pakai. Bukan nak kata tak boleh ambil, boleh. Tapi yang dibuat-buat jamu lah apa benda itu yang kena dielakkan. Sebab kita tak jelas apa kandungan dia. Sebaiknya elakkan doktor. Elakkan. Walaupun kan orang tu kan suka kat you minum jamu apa telur ni lah, letak honey lah apa semua. So you tak sarankan Kita tak sarankan. Tapi kalau macam well known punya suplemen herbal kan, macam ashwagandha ke, produk-produk yang memang dah wujud beratus tahun kan, itu memang ada bukti dia lah. Yang sekarang ni banyak orang ambil biokenaf. Biokenaf. Tak tahu apa guys, what? Entahlah banyak sekarang ni. Tak, sebab ubat-ubat dia kalau perasan dekat TikTok ni tiba-tiba macam muncul pula ubat-ubat yang macam-macam. Tapi itulah yang bahayanya. Macam doktor bahaya. cakap in previous episode kan, bahayalah. I think the best way is to seek doctors punya suggestion and help. So I nak recap sebab I pun nak ingat apa yang you kata priority for us, women like us ni kan. So tadi you kata vitamin D, correct? Calcium, magnesium, and then evening primrose. So these four are the most important. Exactly. Okay. Yes. Tapi kalsium minum daripada susu pun boleh kan doktor? Boleh, tapi kadang-kadang tak cukup lah. Okay. Susu, ikan, daging. Kebanyakannya daripada dairy kan, cheese ya. Susu pun boleh, tapi boleh high calcium punya milk lah. Sebaiknya. Okay, last sebelum kita tutup tirai, untuk orang tua doktor, macam mak-mak kita, umur yang dah 60 ke atas, adakah all four supplements Exactly, boleh. Same. Lagilah kalsium tu memang kena teruskan je. Yes, sebab bone density memang drop. Sorry doctor, how about this supplement COQ10? Banyak orang suka Isn't benda that tu. for macam orang yang nak TTC apa semua, bukan? Bukanlah. COQ10 tu dia macam coenzyme Q, kita panggil lah. Coenzyme Q10 ni dia lebih kepada more to metabolism. Metabolism to energy. Different. Okay, untuk energy. So it link to healthy heart. Banyak orang suruh ayam. I pernah dengar tu tau. So right now I'm taking that as well as probiotic lah. Sebab probiotic my gut problem. So dia kena ambil probiotic, bukan pre. Pre and pro. So ada beza dia kan. Pro tu adalah yang mengandungi bakteria tu lah. Ya, yang you mention tadi kan. Yes, betul. Pre tu is makanan kepada bakteria tu. So ambil pre and pro dia dua sekali. Ambil pro je. Ambil pro je untuk jaga your gut lah. Talking last from me. I ambil probiotic.
Tapi I lagi kerap ke tandas untuk buang air besar. So I memang pergi buang air besar satu hari kurang-kurang 6 kali. Banyak sangat Seri. Oh, banyak tu. Tak 6. Because I read somewhere 6 is actually healthy. 6 kali is actually This is healthy. the first time I I hear pernah that. dengar 6 healthy. Sebab I dengar sekali sehari. Tak. 2 kali sehari. Tak apalah, biarlah dia dah disclose dekat semua orang. Tak Dia 6 apa. kali. 6 kali Itu pergi kerap toilet. sangat tu. 6 kali. Oh, you're searching Ke now? toilet Number 2. Number 2 So kan number 1. is it every time just like 1 drop? Banyak No. sangat. Every Banyak. time not 1 drop. Oh, wow. So equivalent 6 tu equivalent to 1 lah. Apa? Higher than typical baseline. Oh, maksudnya cuit. Tak. Tak, Bukan dia zoom. pergi 6 kali, doktor. No. 6 kali ke tandas kan, Seri? 6 kali. That's a lot 6 lah. kali. Tak, That's a maksudnya lot. dia sekali pergi tu cuit. Lepas tu kedua cuit. Tak ada. Kalau Dia kita tak adalah tak, kira tak. serot-seret tu. Tak. Memang kalau banyak. I terus Weh, tu kau diarrhea. bukan. Maksudnya cantik lah. Tapi banyak. Cantik. Kau dah siap sound macam tu. That's different. I tak ada sound. Okay, so Seri, back to you. Okay, Before tak. Sebab close I've ni. read somewhere dia orang kata 6 times a day is okay, normal. So aku macam okay, aku normal. So, okay, let doktor yang decide. Doktor, is it normal? Sebenarnya tak juga. Tak juga, okay. Tapi kalau you rasa tak ada change pada consistency of the stool, then it's okay lah. Memang you punya macam tu lah kot. Bahaya juga dengan 6 kali Tapi yang bahayanya bila ada change in the stool consistency. Faham. Okay, dia tiba-tiba jadi macam apa? Cair kan. Lepas tu macam terapung sangat. Kalau terapung sangat tu lack of fiber. Kalau terapung sangat ataupun dia alternate, sekejap cerit, sekejap constipation. Sekejap cerit, sekejap constipation. Kita bagi altered bowel habit tu, yang itu bahaya. Itu boleh jadi masalah dalam usus. Itu maksudnya better cepat pergi Better klinik. cepat kolonoskopi ke kan. Itu untuk bahaya check. untuk I tu. Tapi kadang-kadang ada days jugalah yang tiba-tiba macam hari aku dah tadi the first one is keras and then dia normal, dia tak terapung, tapi tiba-tiba dah masuk 3-4 kali tu aku macam cair pula. Itu macam I lah penyakit I. Mungkin kita kena buat satu episod cerita pasal kategori-kategori. Kategori najis. banyak. Sebab benda ni betul tau. It's betul. not laughing Sebab matter. betul. Because I saw a lot of posters bila I was looking for something. I don't know lah. I think benda ni is legit because like macam contoh you kata tadi kau terapung. Apa dia punya justification dia. Kita kena tahu benda-benda tu. Tapi sekarang ni memang I punya tu dia celaru dah sikit. Maksudnya dia punya kadang-kadang memang selalunya I tahu yang bagusnya is satu keluar C. Dia tak ada stop-stop. Itu I dengar lah. Tapi tak tahu betul ke tak. And then ataupun yang Banyak terapung sangat tu. doktor. Itulah, doktor. stay tuned untuk the next episode. So I Ah. think we better close this because we already drag a lot of time dah ni betul. actually. So again, before kita tutup, benda yang sama. Kita tolong subscribe, like, comment and share. Share di ruangan komen kita. Share to your social media platform. Correct, yeah. So Share, so comment. other your friends, your family, your contacts semua boleh tengok sekali Correct. benda tu. Yeah. Yeah. And then jangan lupa lah. give us feedback. We want to know what we can improve, what we can do better, what we can Yes, correct. make it lesser. And yang penting untuk episod kali ni because it's very it's an educational punya topic. So tolonglah tanya-tanya soalan dekat kita ataupun you can approach Dr. Ramdan straight away DM or put it on our comment section. So again Doktor, terima kasih kerana sudi datang balik dekat studio kecil kita ni. We really appreciate lah you punya explanation tu, is all membantu kita. Walaupun he had a long day, dia sanggup datang, we really appreciate that. Thank you so much, Doktor. Okay, jumpa lagi di episod akan datang. Thank you guys. Bye. Okay, it's an hour. Mad Grape TV.